Adab ketika kita nak menziarahi orang, yang pertama ialah dengan kita memaklumkan yang kita nak pergi ziarah, supaya orang tu bersedia. Jangan turis-turis pergi ke rumah dia, mungkin dia tak bersedia waktu tu, dia ada urusan dia, faham tak ni? Maka nanti kita kecewa. Yang kedua, apakah adab kita bila kita nak menziarahi, kita nak jadi tetamu kepada orang? Jangan kita menyusahkan dia. Menyusahkan dia dengan maksud apa ni? Dua. Yang pertama, tidak membebankan dia dengan perkara-perkara yang dia tak mampu. Kambing tahu, kambing, ayam tak mau, tak makan. Lepas tu anak aku ni pula dia jenis tak boleh minum yang lain, dia kena Milo saja. Belum pergi cari Milo, Ustaz. Tuan sekalian. Dah kawan dia kata apa? Ish, aku rasa macam aku tak ada rumah lah lagi. Jangan menyusahkan saudara kita dengan benda-benda yang kita rasa dia tak mampu. Bahkan salih alaihi wasallam dianjurkan kepada kita untuk bawa sesuatu untuk pergi dekat dia. Faham tak ni? Bukan bawa benda yang kita nak makan. Tak, pergi beli benda yang dia boleh manfaat selepas daripada kita balik. Yang berikut dia tuan-tuan, dalam keadaan tidak menyusahkan ini, kata ulama, ialah tidak duduk melebihi daripada 3 hari. Sebab lepas daripada 3 hari, kita bukan lagi tetamu dia. Tetamu hanya setakat 3 hari saja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari keempat, kita bukan lagi tetamu dah. Itu adab ketika kita nak menziarahi salih alaihi wasallam rumah orang, dan tolong niat bahawa ziarah itu adalah ziarah salih alaihi wasallam kerana Allah SWT untuk menyambung silaturahim, maka kita akan dapat pahala.